Kelapa. Kelapa, Cocos nucifera, merupakan tumbuhan tropika yang tergolong dalam keluarga Ericaceae atau keluarga palma. Ia dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir setiap bahagiannya boleh dimanfaatkan, termasuk buah, daun, batang, dan sabut. Pokok kelapa boleh dibahagikan kepada 3 kategori kumpulan iaitu rendah, tinggi dan hibrid. Jenis-jenis kelapa utama di Malaysia. Kelapa pandan. Kelapa Malayan Red Dwarf. Kelapa Malayan Yellow Dwarf. Kelapa matak. Kelapa pandan. Kelapa pandan merupakan varieti kelapa wangi yang terkenal dengan aroma semula jadi seperti daun pandan. Ciri-ciri utamanya ialah cepat berbuah, air kelapa yang manis dan menyegarkan, pokok rendah, isi lembut dan beraroma, sesuai dengan iklim tropika. F1 macam kita di Jabatan Pertanian mengeluarkan kelapa matak. Kelapa matak ni kita kahwin daripada pokok jantan. Bunga jantan tak nanang kita kahwin dengan bunga betina MYD MRD. Apa MYD? Malaysia Yellow Dwarf dengan Malaysia Red Dwarf. Kita kahwin yang tu, anak dia tu, buah dia tu menghasilkan F1. Bukan nombor lari bukan nombor motor F1 Maknanya variety generasi pertama. Bila generasi pertama kita tanam, dia menghasilkan buah, dia panggil F2. F2 ni tidak diperlukan. Kerana apa? Dia dah lari dari segi genetik. 50 dormant, 50 resesi. Yang dalam dormant pula 75% ataupun 25% yang dominan. Yang dominan ni tuan-tuan, dia ikut induk asal. Maknanya 25% nya F2 ni ikut induk asal. Yang 75 tu macam-macam. Supaya jin manusia kita tidak digalakkan kahwin saudara terdekat. Itu berkait dengan jin. Tu payah cerita lah. Banyak cerita. Perbezaan kelapa pandan dan kelapa matak. Jenis. Kelapa pandan merupakan kelapa rendah beraromatik. Manakala kelapa matak merupakan kelapa hybrid hasil dari baka MYD dan taknanan. Ketinggian pokok. Kelapa pandan sederhana tinggi. Manakala kelapa matak rendah dan mudah dituai. Tempoh berbuah. Kelapa pandan 3 hingga 4 tahun. Manakala kelapa matak 4 hingga 5 tahun. Ciri istimewa. Kelapa pandan, air kelapa berbau pandan dan manis. Manakala kelapa matak mempunyai isi tebal, air banyak, sesuai untuk industri. Jangka hayat pokok. Kelapa pandan, pendek, 15 hingga 20 tahun. Manakala kelapa matak, lebih lama, 20 hingga 25 tahun. Kita berada di Kampung Tok Do, yang mana di sini juga kita boleh melihat bagaimana sektor pertanian berkaitan dengan buah kelapa yang menghasilkan jus. Jadi jus, nira, vinegar daripada ni. Biasanya dia akan mengambil masa berapa lama untuk dia jadi jus ke nira, dia ada masa 4 jam. 4 jam. Oh, okey. Jadi kita dah rasa air jus. Air jus tadi Pegang dulu. Tarik Tekan. Tekan ni. Perbetan ni bukan diputuskan. Okey, kemudian Okay. Ini sebenarnya dia dah jadi nira. Sebab dia dah bertukar jadi putih. Okey, Datuk Seri. Pegang. Okey. Pegang sini, mari. Kaedah penyediaan nira kelapa. Buat ni. Yang pertama, pemilihan pokok yang matang iaitu 5 tahun ke Kita atas. panggil menyadat Menyadat. Potong Yang sikit kedua, duit 20%. Potong hujung mayang bunga jantan dan balut. Kuat. Yang ketiga, Dia kutip sekali nira su. menggunakan bekas buluh atau plastik. Tapis nira dan pendasing. Nasib baik tangan di sini. Yang Dia terakhir, ada cara dia sedia orang. untuk Bukan boleh diminum sembarangan dengan kena ada cepat. ilmu Kalau sekali test. Ini namanya menyadat. menyadat.
Tapi jangan kena Biasanya boleh perbagaikan. sekarang ni dia punya hasil. untuk air jus ni Contohnya dia air bukan jus untuk kelapa, manusia sahaja. Okey. Untuk haiwan, untuk tumbuhan. Nah, Air jus dia, ni? Ya, sebagai baja. Kelebihan air kelapa kepada manusia. Baik untuk penghadaman, menegakkan sembelit dan kembung. Detoksifikasi, buang toksin dan lancarkan sistem urinari. Rendah kalori, sesuai untuk diet dan gaya hidup sihat. Sebagai baja organik, menambah kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah dan mikroorganisma baik. Mesra alam, tidak mencemarkan tanah dan air. Boleh digunakan sebagai semburan daun atau siraman akar. Kepada tumbuhan, mempercepatkan percambahan biji benih. Digunakan dalam rendaman benih. Alternatif semula jadi kepada baja kimia ringan. Luas bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut jenis pengurusan di Terengganu pada tahun 2023. Harapan Malaysia dalam penanaman kelapa. Yang pertama, peningkatan varieti baharu yang berkualiti tinggi. Yang kedua, latihan dan teknologi pertanian yang moden. Yang ketiga, sokongan kerajaan dalam bimbingan teknikal. Yang keempat, potensi ekspor ke negara luar. Yang terakhir, pembangunan produk kepada usahawan.